kalau tuan-puan nak kaya dengan emas ni, cara dia apa tuan-puan? Cara dia, kata guru saya tuan-puan, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau menulis 2 buah buku bestseller. Pertama, buku Wang Emas. Yang kedua, Misi Bebas Hutang. Okey, kata beliau tuan-puan, kalau tuan-puan nak simpan emas ataupun nak beli emas, boleh beli dekat mana-mana kedai emas, tak kisah. Janji tuan-puan beli emas, dapat emas. Tapi kata guru saya tuan-puan, kalau tuan-puan nak kaya dengan emas, bukan setakat simpan emas, tapi nak kaya dengan emas, tuan-puan kena pilih company public good. Okey, kenapa mentor saya pesan kena pilih public good? Yang pertama tuan-puan, sebab ilmu. Daripada tahun 2008, dimulakan oleh Mahaguru Emas Tuan Syukur Hashim, disambung oleh guru kami mentor Cik Muhammad Zulkifli, sampailah sekarang disambung oleh kami, anak murid beliau dalam 5G dan juga G100. Tak berhenti-berhenti tuan-puan bagi ilmu secara percuma. Tuan-puan boleh tengok kalau program G100 5G ni online ada, offline pun ada. Jadi kalau tuan-puan nak kaya dengan emas ni, cara dia apa tuan-puan? Cara dia kena dapatkan ilmu. Jadi dengan public gold tuan-puan boleh dapat ilmu. Yang kedua tuan-puan, dari sudut kemudahan simpanan. Public gold ni sekarang ni dia ada kemudahan simpanan di akaun Emas Gap. Dekat akaun Emas Gap ni tuan-puan tak perlu keluar rumah. Tergolek atas katil pun tuan-puan boleh menabung emas di public gold. Jadi itu 2 sebab kenapa kalau nak kaya pilih public gold. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu menabung emas di public gold, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.